Itulah, ramai orang. Ayam goreng. RM2, RM2, Dah. Terima kasih, bang. Alah, dah habis pula. Datang lagi esok, ya? Akak. Ada lagi ke? 2-3 kerengah. Sudah habis ke? Habis dah. Siapa suruh datang lambat? Memang dah tak ada ke? Nasib baik aku ingat nak simpankan sebungkus. Mari makan sama-sama. Terima kasih, Mak El. Sama-sama. Oh. Kopo semua tak ada? Semua dah habis. Ish, kau ni pun. Mak El dah bagi percuma ayam ni. Makan je lah. Yelah. Sedap betul lah yang goreng kau ni, Mak El. Tapi itulah, sayang. Apa yang sayang? Ayam goreng kau terkenal kat kampung kita je. Orang luar tak tahu. Ha? Siapa kata? Akulah yang kata. Patutnya kau viralkan. Biar terkenal seantero dunia. Nanti kita orang tak dapat makan. Betul. Nanti Asyik habis je. Itulah korang tak tahu. Sebenarnya, Abang A sedang usahakan untuk ayam goreng Mak El mendunia. Ayam goreng rahsia antarabangsa. Sama tapi tak serupa. Ramai yang dah rasa. Semua suka. Lain daripada biasa kata mereka. Aku bagi dia orang rasa percuma je tadi. Oh, patutlah ramai orang. Tapi kenapa kau tak beritahu kita orang? Kita orang nak rasa juga. Ya lo. Oh, betul tu. Kenapa? Cakaplah. Sebabkan sibuk, aku langsung lupa kat korang. Lupa kau. Alah, maafkan aku. Ayam goreng ni macam mana? Oh, ayam goreng Mak El ni dah terkenal. Aku akan tetap keluarkan. Tapi dengan jenama baru. Nama apa pula? Macam ni lah. Siapa boleh bagi jawapannya esok, dia akan jadi orang pertama yang rasa ayam goreng Mak El versi yang antarabangsa. Ayam goreng. Kenapa dengan ayam goreng? Gerai ayam goreng Mak El. Ramai sangat orang. Happy aku dengar Mak El cakap. Semua suka. Aku bagi dia orang rasa percuma je tadi. Percuma? Oh, patutlah ramai orang. Jom, kita pergi tengok!